Hai semua, Saya Khairul. saya Suraya dan saya Liza. Kami dari SSMBM 1. Kami ingin membincangkan tentang kesalahan morfologi yang sering berlaku dalam penjanaan kecerdasan buatan dan cara penambahbaikan dalam mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum, saya Suraya. Saya akan memulakan perbincangan dengan menunjukkan teks yang telah dijana melalui kecerdasan buatan ataupun AI. Di dalam teks yang dijana terdapat banyak kesalahan sebenarnya. Jadi saya akan menunjukkan dua contoh. Yang pertama, bagi teks pertama, tidak dapat dinafikan bahawa produk kecantikan menarik perhatian kebanyakan wanita. Antara produk yang paling mendapat sambutan ialah produk yang dirumus khusus untuk pelangsingan badan dan produk anti penuaan. Kebanyakan wanita sanggup menghabiskan wang ringgit semata-mata untuk membeli produk tersebut. Mereka mudah terpengaruh dengan iklan-iklan yang sering disiarkan melalui media massa. Daripada beberapa kajian jelas menunjukkan bahawa industri kosmetik akan terus berkembang pesat dengan adanya sokongan padu daripada golongan tersebut. Apabila kita membuat imbasan daripada perenggan ini, terdapat tiga sebenarnya kesalahan iaitu saya berikan satu contoh anti penuaan. Anti penuaan sebenarnya perlu dieja rapat dan tidak memerlukan memerlukan sempang. Kerana anti merupakan imbuhan pinjaman. Jadi, anti penuaan itu kita buang kata sempang dan rapatkan. Okey, bagi perenggan kedua pula. Keindahan panorama alam sekitar yang dinikmati di negara kita akan pudar sekiranya kita tidak menjaga dan memeliharanya dengan sebaik mungkin. Hal ini demikian kerana kita dan alam sekitar memainkan peranan penting di dalam kehidupan seharian disebabkan ia saling berkait antara satu sama lain. Pencemaran dan pemanasan global adalah antara yang memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar. Sehubungan dengan itu, alam sekitar perlulah kerajaan kita pelihara demi kesejahteraan kita semua. Dalam perenggan yang kedua ini terdapat 4 kesalahan. Sebagai contoh, panorama. Panorama tu sebenarnya terdapat kesalahan ejaan iaitu paranoma. Seterusnya, rajah ini juga menunjukkan petikan-petikan teks yang telah dijana oleh kecerdasan buatan AI. Teks pertama. Telefon bimbit kini semakin meluas digunakan, terutamanya oleh kalangan remaja. Hal ini menguntungkan syarikat-syarikat pengeluar. Kebanyakan syarikat yang terlibat adalah syarikat multinasional seperti Motorola, Nokia dan Samsung. Peluasan penggunaannya bukan sahaja membolehkan pengaliran wang ke luar negara, malah membazirkan wang ribuan ringgit dalam kalangan penggunanya. Dalam jangka masa yang panjang, keadaan ini merugikan negara. Pada ayat kedua, dapat dilihat terdapat kesalahan penggunaan kata pemberi adalah. Kebanyakan syarikat yang terlibat adalah syarikat multinasional. Penggunaan kata pemberi adalah sepatutnya digunakan sebelum frasa adjektif dan frasa sendi nama. Jadi, ayat yang sepatutnya digunakan ialah kebanyakan syarikat yang terlibat ialah syarikat multinasional. Teks kedua. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Aman Setia mencadangkan agar ditubuhkan sebuah tabung khas. Penubuhan tabung itu bertujuan untuk mengumpul dana daripada pihak-pihak yang berkemampuan. Wang yang terkumpul itu nanti diharapkan dapat memanfaatkan pelajar itu sendiri. Beliau berpendapat banyak pihak akan tampil untuk berderma kepada tabung tersebut. Hasad beliau itu timbul setelah beliau menyaksikan kepayahan yang dialami oleh pelajar yang menjadi mangsa ribut taufan yang melanda di kawasan kediaman mereka pada minggu yang lalu. Pada teks kedua ini, kita dapat lihat banyak kesalahan tata bahasa. Contohnya, pada ayat ketiga, beliau berpendapat banyak pihak
terdapat kesalahan tidak menggunakan kata hubung komplement dalam ayat komplement. Kata hubung komplement frasa kerja sepatutnya tidak boleh digunakan dalam ayat tersebut. Jadi ayat yang betul ialah beliau berpendapat bahawa banyak pihak akan tampil untuk berderma kepada tabung tersebut. Teks ketiga. Walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum sering pihak sekolah tekankan, namun terdapat sebahagian besar pelajar tidak berminat untuk menyertainya. Pelajar kurang meminati aktiviti kokurikulum kerana mereka beranggapan aktiviti tersebut membuang masa. Mereka lebih berminat dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak di pusat membeli belah. Mereka tidak sedar bahawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh selain memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Dengan lain perkataan, aktiviti kokurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri. Pada teks ketiga ini juga, kita dapati terdapat kesalahan dalam aspek morfologi. Contohnya, pada ayat pertama, walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum sering pihak sekolah tekankan, terdapat kesalahan frasa kerja pasif dalam ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Ayat sepatutnya digunakan ialah walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum sering ditekankan oleh pihak sekolah, namun terdapat sebahagian besar pelajar tidak berminat untuk menyertainya. Jadi, hal ini jelas menunjukkan teks-teks petikan yang dijana oleh kecerdasan buatan mempunyai pelbagai kesalahan dalam aspek morfologi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesemua kesalahan yang ada di dalam petikan yang telah kami jana tersebut. Okey, yang pertama ialah terdapat 2 kesalahan ejaan daripada petikan yang telah kami jana. Yang pertama ialah anti penuaan, iaitu anti dan penuaan dieja dengan tanda sempang di antara tengahnya. Jadi, yang betulnya ialah anti penuaan tanpa tanda sempang kerana anti itu merupakan imbuhan. Sama sahaja seperti imbuhan yang lain, iaitu kita perlu mengeja perkataan tersebut dengan rapat. Yang kedua ialah panorama. Panorama adalah ejaan yang salah, yang betulnya ialah panorama. Yang kedua ialah kesalahan kata ganti nama, iaitu terdapat kesalahannya saya ada sebatang pensel. Ia berwarna biru. Ia tu hanya boleh digunakan untuk makhluk bernyawa sahaja, iaitu kerana dia merupakan kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi untuk memperbetulkan ayat tersebut, saya ada sebatang pensel warnanya biru. Ia tu kita buang kerana tidak boleh digunakan. Yang kedua pula ialah kita tidak boleh menggunakan 2 kata ganti nama, iaitu ia dan nya dalam satu ayat. Okey, yang antara kesalahan yang saya kesan ialah ianya akan diserahkan. Maksudnya ia tu dah guna kat depan dan di belakang pula terdapat kan. Bagi memperbetulkan ayat tersebut ialah ia akan diserahkan kerana ia dan nya merupakan kata ganti nama diri yang ketiga dan tidak boleh digunakan secara serentak. Yang ketiga ialah kesalahan kata dan kesalahan pemilihan diksi. Okey, terdapat kesalahan dalam petikan tersebut iaitu membolehkan pengaliran wang ke luar negara. Untuk memperbetulkan ayat tersebut, kita perlu menukarkan membolehkan tersebut kepada menyebabkan pengaliran wang ke luar negara. Kita perlu menggunakan kata yang membawa maksud yang betul dalam konteks ayat, iaitu kita tukar kepada menyebabkan kerana ayat tersebut terlihat adalah ayat kesan, iaitu menyebabkan pengaliran wang ke luar negara, iaitu menyebabkan tu merupakan kesan kepada pengaliran wang ke luar negara. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, kesalahan yang terdapat dalam petikan
ialah kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca yang dilakukan ialah kedudukan tanda seru. Kedudukan tanda seru seharusnya diletakkan pada akhir ayat seruan. Bukannya diletak selepas kata seru. Selepas kata seru, tanda koma perlu diletakkan. Seterusnya, penggunaan pembuka dan penutup kata. Penggunaan pembuka dan penutup kata ini digunakan untuk mengapit peribahasa ataupun judul-judul karya yang terdapat dalam ayat. Seterusnya, kesalahan struktur ayat. Penggunaan ayat pasif orang ketiga perlulah menggunakan imbuhan di dan diikuti oleh kata sendi oleh. Seperti contoh, perlulah dipelihara oleh kerajaan kita. Kesalahan struktur ayat seterusnya ialah hukum DM, hukum diterangkan dan menerangkan. Unsur yang diterangkan mesti berada di hadapan unsur yang menerangkan. Contohnya dengan perkataan lain. Unsur diterangkan di sini ialah perkataan. Jadi perkataan perlu duduk di hadapan perkataan yang menerangkan. Seterusnya, kata hubung komplement bahawa. Kata hubung komplement bahawa ini perlu digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa komplement. Seperti contoh, beliau berpendapat bahawa banyak pihak. Seterusnya, kesalahan unsur lewah. Pengulangan makna yang sama. Unsur lewah sering terjadi apabila penggunaan dua kata yang membawa maksud yang sama digunakan secara serentak. Jadi kita perlu mengelakkan penggunaan dua kata yang membawa maksud yang sama secara serentak dalam satu ayat. Seterusnya, kelewahan frasa masa. Frasa masa yang panjang adalah lewah kerana jangka sudah merakumi maksud masa tersebut. Assalamualaikum, nama saya Karul dan kita akan teruskan dengan masalah penulisan AI. Masalah penulisan AI ni kadang-kadang kenapa kita rasa hasil yang dijana dari AI terasa begitu berbeza dengan apa yang kita ingin sampaikan. Ini kerana terdapat beberapa faktor yang kita kurang letak ataupun kurang hayati dalam prompt ataupun penjanaan AI itu sendiri. Dan kita akan teruskan dengan cara yang pertama untuk mengatasi ataupun membuat penambahbaikan dalam penulisan AI. Yang pertama ialah human in the loop, iaitu anjakan minda yang penting. Apa itu konsep human in loop? Human in loop ialah kita tidak menyalin hasil AI secara bulat-bulat ataupun copy-paste secara terus. AI hanyalah pembantu, bukan pengganti kepada kita ataupun penulis sendiri. Semakan manual. Kita perlu membuat beberapa semakan semula setiap ayat supaya kerana kita tahu dekat mana kesalahan dalam prompt tersebut. Sebab AI sedia maklum yang AI menggunakan struktur ayat bahasa Inggeris yang diterjemah terus ke dalam bahasa Melayu. Jadinya kita perlu meletakkan sentuhan emosi agar AI itu sukar untuk menangkap nuansa budaya atau nada emosi yang tepat mengikut konteks jiwa tempatan, dan tambahkan sedikit hati dan jiwa nurani dalam penulisan AI itu sendiri. Yang seterusnya ialah kita sebagai penulis perlulah mengguna prompt yang spesifik. Input yang baik akan menghasilkan penulisan AI yang baik. Kenapa kita memerlukan penggunaan prompt yang spesifik? Kerana kesalahan sering berlaku dalam arahan prompt yang terlalu umum. Semakin jelas arahan anda, semakin tepat hasil penulisan kecerdasan buatan. Tetapkan latar belakang. Contohnya, tuliskan email rasmi dalam bahasa Melayu tinggi tanpa menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Dan ataupun anda boleh nyatakan gaya bahasa. Sebagai contoh, beritahu kecerdasan buatan sama ada anda mahukan gaya bahasa santai, akademik ataupun puitis. Dan langkah yang terakhir untuk membuat penambahbaikan dalam penulisan kecerdasan buatan ialah pengguna perlu mengadakan latihan literasi kecerdasan buatan. Kita sedia maklum bahawa masalah utama bukanlah pada teknologi tetapi pada pengguna yang tidak tahu mengecam atau mengesan ralat pada prompt tersebut. Maka pengguna perlu peka terhadap halusinasi kecerdasan buatan yang boleh mencipta perkataan yang tidak wujud tetapi
bunyi seperti betul. Pengguna perlu didedahkan dengan cara mengenal pasti tanda-tanda halusinasi bahasa ini. Kerana pendidikan tata bahasa ialah kebertanggungjawab pengguna yang mahir tata bahasa akan lebih mudah mengesan jika kecerdasan buatan memberikan struktur ayat yang songsang ataupun penggunaan imbuhan yang salah. Itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Wah, meriah betul suasana pagi ini ya. Pagi cikgu. Mari kita lihat petikan yang telah dijanah melalui kecerdasan buatan ini. Walaupun nampak betul, tetapi masih ada kesalahan tata bahasa. Hari ini kita akan membincangkan tentang kesalahan umum bahasa Melayu. Jom kita tengok contoh dekat depan ni, anti penuaan dan panaroma. Yang betul ialah anti penuaan tanpa tanda sempang dan ejaan panorama. Anti ialah imbuhan pinjaman dan digabung terus dengan kata dasar. Sekarang kita lihat ayat di depan ini pula. Nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Ia biasanya digunakan untuk benda dan perkataan. Ianya tidak wujud dalam bahasa Melayu standard. Sekarang kita lihat tanda baca. Nampak tak kesalahan? Selepas tanda seru, ayat seterusnya mestilah dimulakan dengan huruf besar. Jom kita masuk bahagian struktur ayat. Kerja itu kita siapkan. Yang betul ialah kerja itu disiapkan oleh kita sebab ayat pasif kata ganti nama diri. Orang ketiga perlu tambah perkataan oleh dan imbuhan di. Sekarang kita lihat penggunaan kata. Masa yang panjang. Ni salah. Lebih tepat ialah jangka masa panjang dan sudah betul saling bekerjasama. Pernah tak guna AI untuk tulis sesuatu, lepas tu bila baca balik, rasa macam pelik sikit kan? Ia memang laju, tapi selalunya rasa tak macam manusia yang tulis. Hari ni, kita akan bongkar cara nak ubah tulisan AI yang kekok tu jadi sesuatu yang betul-betul asli. Mesti ramai yang pernah kena kan? Kita bagi arahan simple je, tapi teks yang kita dapat tu, bunyinya macam terjemahan terus dari mesin. Ayat kaku, pilihan perkataan pun pelik, memang boleh buat kita frust. Sebenarnya, rasa janggal atau lain macam tu memang masalah biasa bila guna AI. Tapi, ada berita baik. Benda ni boleh kita perbaiki. Kuncinya bukan pada AI tu tapi pada cara kita gunakannya. Okey, ni anjakan pemikiran yang paling penting sekali yang anda kena faham. Anda bukan sekadar pengguna, anda adalah human in the loop. Maksudnya, anda lah bahagian yang paling kritikal dalam keseluruhan proses penulisan ni. Cuba pegang kata-kata ni. AI tu cuma pembantu. Assistant. Dia bukan pengganti kita sebagai penulis. AI tu kerja untuk kita tau. Bukan sebaliknya. Ia cuma alat yang ikut arahan kita. Cuba bayangkan macam ni lah. Anda tu pilot dan AI tu co-pilot anda. Anda yang tentukan nak pergi mana. Anda yang pegang kawalan. Co-pilot tu tolong laksanakan tugas. Tapi keputusan akhir tetap di tangan anda. Okey, jadi sebagai pilot, apa kerja utama kita? Senang je, ada 2 langkah mudah. Pertama, kena semak secara manual. Wajib. Kedua, kena tambah sentuhan emosi. Yang ni, hanya manusia je boleh bagi. Untuk langkah pertama, semakan manual. Apa yang nak kena cari? Cari ayat-ayat yang pelik, yang berbelit-belit. Selalunya, AI ni berfikir dalam bahasa Inggeris. Lepas tu dia terjemah bulat-bulat. Itulah yang buat struktur ayat jadi kaku. Tengok juga kesalahan tata bahasa biasa macam imbuhan yang salah. Benda-benda kecil macam ni, AI selalu terlepas pandang. Seterusnya, bahagian ni yang paling best. Kat sinilah magicnya berlaku. AI mana faham budaya kita kan? Jadi, kitalah yang kena masukkan elemen tu. Tambah sikit peribahasa, sesuaikan ada tulisan tu, tambah konteks tempatan, pendek kata, kita bagi jiwa pada tulisan tu. Strategi besar yang seterusnya, bagi arahan yang lebih baik. Untuk dapatkan hasil yang bagus, kita kena bagi input yang bagus. Prinsip dia mudah je. Sampah masuk, sampah keluar. Cuba tengok perbezaan ni. Jauh sangat kan? Kalau arahan kita kabur macam tulis email rasmi, hasilnya pun biasalah. Tapi bila kita bagi arahan yang spesifik, tetapkan bahasa, gaya dan apa yang tak boleh ada, hasilnya akan jadi jauh lebih mantap dan tepat. Jadi, kunci untuk arahan yang hebat ada 2. Pertama, sentiasa bagi konteks. Terangkan latar belakang. Ini untuk laporan bos ke atau untuk post media sosial. Lepas tu, nyatakan gaya yang kita nak. Perlu bunyi santai, akademik atau mungkin puitis. Jangan biarkan AI teka-teka. Kita yang kena pandu dia. Okey, kita dah faham tentang cara menyemak dan cara bagi arahan. Sekarang kita masuk bahagian terakhir dan boleh kata yang paling penting sekali, kita sendiri kena jadi pengguna yang lebih bijak. Sebenarnya kan, isu tak besar bukanlah AI itu sendiri. Masalahnya ialah bila pengguna tak tahu macam mana nak kesan kesilapan. Alat paling power untuk perhalusi tulisan AI bukanlah perisian lain, tapi ilmu bahasa dalam kepala kita sendiri. Kemampuan kita untuk nampak kesilapan itulah benteng pertahanan terakhir. Dan kena hati-hati dengan satu benda ni, nama dia halusinasi bahasa. Ini jadi bila AI tu dengan yakinnya reka perkataan atau fakta yang tak wujud langsung. Bunyi macam betul, tapi sebenarnya rekaan semata-mata. Habis tu macam mana nak lawan benda ni? Pertahanan terbaik kita adalah pengetahuan kita sendiri. Kalau asas tata bahasa kita kuat, senang nak nampak salah. Dan bila kita sedar tentang halusinasi ni, kita akan jadi lebih berhati-hati dan sentiasa semak fakta.
Jadi, inilah rumusnya. Untuk betul-betul mahir guna AI ni, ia bukan setakat pasal guna alat tu je. Ia tentang menjadi rakan kongsi yang lebih baik dengan teknologi, menjadi juruterbang yang lebih mahir dan editor yang lebih tajam. Saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apabila AI dah jadi makin biasa, adakah kemahiran paling berharga pada masa depan bukanlah lagi menulis dari kosong, tapi kebolehan untuk membentuk dan memberi jiwa kepada apa yang dicipta oleh mesin? Fikir-fikirkanlah. Jadi, murid-murid betulkan yang biasa dan biasakan yang betul kerana bahasa yang betul mencerminkan pemikiran yang jelas dan mudah difahami.